Halo semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kami akan mengupas segala yang anda perlu tahu tentang Perodua Myvi 2025, sebuah kereta kompak yang terus menguasai pasaran Malaysia dengan reka bentuk bergaya, teknologi canggih, serta ciri keselamatan terkini. Myvi 2025 hadir dengan 5 varian, 1.3G, CVT, 1.3GZ, CVT, 1.5X, CVT, 1.5H, CVT, dan 1.5AV, CVT, dengan harga bermula dari RM46,500 hingga RM59,900. Dengan keseimbangan antara prestasi dan nilai, Myvi kekal sebagai pilihan utama bagi pemandu bandar dan keluarga kecil. Dari segi reka bentuk, model terbaru ini menampilkan lampu hadapan LED yang lebih tajam, Daytime Running Lights, DRL, serta lampu utama automatik dengan fungsi Follow Me Home dan Leaving Home. Cermin sisi automatik turut memudahkan parkir di ruang sempit. Warna-warna menarik seperti Cranberry Red, Electric Blue, Granite Grey, Ivory White, dan Glittering Silver memberi lebih pilihan kepada pembeli untuk menyesuaikan gaya mereka. Bahagian dalaman Myvi 2025 lebih moden dan berteknologi tinggi dengan paparan TFT yang ditambah baik, sistem multimedia dengan Smart Link dan sambungan HDMI, serta ciri pengecaman suara untuk kawalan bebas tangan. Pembaca tol terbina dalam juga memudahkan perjalanan jauh. Konfigurasi tempat duduk boleh lipat 60/40, memberi ruang tambahan untuk kargo dan keperluan harian. Dari segi prestasi, Myvi 2025 hadir dengan dua pilihan enjin, 1.3L untuk kecekapan bahan api lebih baik, dan 1.5L untuk prestasi lebih bertenaga. Transmisi di CVT, Dual Mode Continuously Variable Transmission, memastikan peralihan gear yang lebih lancar. Model 1.3L mencatat penggunaan bahan api 22.2 km per liter, manakala model 1.5L mencapai 21.1 km per liter di bawah mod ECE dengan fungsi Eco Idle. Perodua turut menekankan keselamatan dengan teknologi canggih. Sistem Advanced Safety Assist (ASA) merangkumi amaran pelanggaran awal, brake automatik, kawalan kesilapan pedal, dan amaran pergerakan kenderaan hadapan. Ciri tambahan seperti Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Blind Spot Monitor (BSM) meningkatkan keselamatan semasa pemanduan. Untuk memudahkan parkir, Myvi dilengkapi dengan Red Cross Traffic Alert (RCTA), kamera undur, serta sensor parkir depan dan belakang. Perodua Myvi 2025 terus menetapkan standard tinggi dalam segmen kereta kompak dengan gabungan gaya, kecekapan, teknologi, dan keselamatan. Apa pendapat anda tentang Myvi terbaru ini? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Autotech Malaysia untuk lebih banyak video tentang dunia automotif dan teknologi. Jumpa lagi di video seterusnya.